Amalan sebelum tidur. 4 amalan sebelum tidur. Satu, apa dia? Suratul Ikhlas. Baca 3 kali. Nabi kata orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali menyamai seperti mana ia mengkhatam Al-Quran. Tuan-tuan, tidur dalam kita telah khatam Al-Quran. Hebat kita, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Kita nak khatam Al-Quran tiap-tiap hari tak boleh, tapi boleh pahala khatam, cukuplah. Tapi hak yang 3 kali ni pun payah. Payah dia nak boleh buat 3 kali ni pun, Masya Allah. Baca suratul Ikhlas. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sangat dekat kita. Sayang, dia bagi kita, tuan-tuan, sebelum nak lena tu pun dia bagi rahmat. Mana rahmat? Aku bagi hang pahala khatam Quran. Aku tahu hang ni pemalas. Hampa ni umat Muhammad akhir zaman, lemah, umur pendek, badan lemah. Umur setelah lah pendek. Tidak. Pendek umur kita. 45, 50 padam lah. Padam lah, tuan-tuan. Nampak? Umur pendek, tapi keluasan rahmat Allah dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap malam kita beroleh pahala menghatam Al-Quran. Mula malam ni kita cuba, tuan-tuan. Takkan kulhu tak apa, cerai teruk sangat lah kalau kulhu. Tara kulhu pun tak apa, memang nak kata apa, wallahu alam bisawab. Kedua, minta ampun dengan Allah untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk sekalian umat Islam. Istighfar dia macam ni bunyi dia, tuan-tuan. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pasal apa kena baca istighfar? Kita dah baca istighfar, kita lena, tuan-tuan. Kita tidur di dalam keadaan kasih sayang Allah. Ya kah? Ya. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah sayang dengan orang yang bertaubat dan Allah sayang dengan orang yang mensucikan diri. Tak mau kita tidur di dalam kasih sayang Allah. Macam mana tidur kekasih Allah, tuan-tuan? Tidur kekasih Allah. Ustaz, kekasih Allah ni kekasih kecil ke kekasih besar? Allah orang tanya pula lagi. Ya, Allah kalau takat istighfar 3 kali, ke wali kecil lah. Wali hak yang autad, rijalullah, rijalul ghaib, nujaba, nuqaba, dia tak baca 3 kali. Kita ni alhamdulillah lah sifat 3 kali. Ingat sifat tu, tuan-tuan? Ingat dah ni? Tak ingat? Allahu Rabbi. Tak apa, lain kali ingat, insya-Allah. Kalau tak ingat tu bukan rezeki kita lah. Yang ketiga, selawatkan Nabi. Macam saya, tuan-tuan, saya suka baca nak tidur selawat ummi.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya suka baca selawat Umi. Tuan-tuan suka baca selawat mana? Saya suka yang paling pendek sekali Ustaz. Terpulanglah janji selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Cukuplah. Saya suka yang paling pendek. Kalau ada pendek lagi Ustaz, saya akan cari lagi. Di syurga nak masuk Firdaus, yang tu kadang-kadang kita duk geli hati tu. Tak apalah, tak apa, pendek pun pendek daripada tak buat langsung. Apa janji dia? Orang yang membaca selawat pada Nabi sekali, maka beroleh rahmat 10 kali. Kita lena tuan-tuan dalam rahmat Allah. Mudah ya. Kita tidur di dalam rahmat Allah, telah mendapat doa daripada Allah, telah mendapat rahmat daripada Allah. Kalau tuan-tuan selawat itu datang daripada malaikat, namanya istighfar. Jika datang selawat itu daripada Allah, nama dia rahmat. Kita tidur dalam rahmat. Tak mahu tuan-tuan, kalau tidur dalam rahmat, mati macam mana? Kita harap tuan-tuan, biar tidur kita ni dapat jaga. Kita takut kita tidur tak bangun-bangun. Manakala kita tidur dalam keadaan terus tidur, maknanya kita telah dapat rahmat Allah, kita telah dapat keampunan kasih sayang Allah. Yang keempat, tasbih. Tasbih ni tuan-tuan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali ya. Masyhur, kita tahu dah sampai orang buat nasyid. Ringan tapi berat. Kalimat yang ringan tapi memberatkan mizan. Jangan sekadar nyanyi je. Kan? Bubuh nasyid tu supaya kita dengar nasyid, bagi insaf kat diri. Yang ni amalan mudah. Kalimat yang ringan tetapi memberatkan mizan. Tak mau tuan-tuan, tiap-tiap malam kita tidur, kita letak pemberat pada timbangan kita. Bubuh, kalau sehari 1 malam 3 kali, setahun berapa tuan? Maknanya kalau 10 tahun, kalau kita hidup 20 tahun, kalau kita hidup 30 tahun, kalau kita hidup 40 tahun, kalilah tuan-tuan. Sebab kita nak buat sekali, kita nak balas sampai 100,000, tak terbalas. Kita jenis orang malas.